Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid Teacher Is. Hari ini kita bertemu kembali dalam rancangan Teacher Is ajar apa hari ini. So, hari ini cikgu nak ajar tentang bab pengiraan nilai tenaga dalam makanan. Iaitu salah satu bab dalam pembelajaran SRT tingkatan 4. Baiklah, standard kandungannya 4.4 iaitu peruntukan daya harian yang disarankan dan indeks jisim badan. Jadi hari ini kita nak tahu tentang daya harian yang disarankan sebelum kita masuk kepada indeks jisim badan. Baiklah, standard dalam standard pembelajaran 4.4.3 iaitu mengira nilai tenaga dalam makanan. Dalam standard pembelajaran 4.4 dengan objektif pembelajaran kita hari ini, saya harap murid dapat mengira nilai tenaga bagi nutrien protein, karbohidrat dan lemak dalam makanan dengan betul. Boleh anak-anak? Let's go! Dengan objektif pembelajaran kita hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita selanjutnya, saya nak kita lihat dulu slide ni. Apakah yang anda lihat? Jadi, awak nampak tak kat situ ada sebuah pinggan set lengkap yang mempunyai makanan yang berkhasiat. Ada smoothie lagi. Ada hidangan pagi, ada hidangan yang makan bersama-sama adik keluarga. Jadi, apa mengena gambar ini dengan tajuk kita? Cuba awak fikir sebentar. Mesti ada dapat jawab soalan ini. Bagus. Okey. Kenapa kita perlu kaitkan gambar yang saya tunjuk ni dengan tajuk kita akan datang? Tajuk yang kita akan buat nanti. Sebabnya dia berkaitan. Sepatutnya kita mengambil makanan, kita perlu mengira nilai tenaga makanan supaya makanan yang kita makan tu ikut apa yang disarankan. Barulah kita dapat sihat dengan mengambil makanan dengan kalori yang betul. Baiklah, sebelum kita masuk ke Okey, baiklah. Sebelum kita pergi kepada tajuk kita, saya guna awak tahu dulu penerangan unik bagi nilai tenaga ni. Iaitu yang cikgu boleh tunjuk kat awak iaitu petunjuk yang pertama mg. Mg iaitu miligram. Okey, ataupun mj, megajoule ataupun ug, mikrogram. EP adalah bahagian yang kita boleh dimakan atau nama lain kita panggil dia edible portion, RENE dan KKAL itu kilokalori lah. Selain tu kita juga ada belajar tentang iaitu gram, G dalam gram, KJ iaitu kilojoule. Biasanya yang akan selalu kita tahu dan kita selalu dengar, dia mesti dalam bentuk gram, bentuk KJ, AP dan awak kena kira lah kilokalori. Okey, boleh? Okey, baiklah. Sebelum kita pergi untuk tips nak jawab soalan ni, yang pertama awak kena tahu tengok tu titik yang pertama, awak kena kenal pasti dulu berat makanan dan pastikan dia dalam gram. Kedua, kenal pasti sama ada peratus EP sama ada dalam 100% ataupun kurang daripada 100. Okey, jika 100 tidak perlu kira EP, tapi jika kurang daripada 100, perlu kira dengan formula yang cikgu telah berikan ni, iaitu EP bahagi dengan 100, darab dengan berat makanan dan mesti dalam gram dan jawapan akhir dia mesti dalam gram juga. Okey. Dan kita hanya mengira untuk 3 nutrien yang terlibat sahaja iaitu protein, karbohidrat dan lemak. Dan setiap nutrien ni dia mempunyai kilojoule nutrien yang tersendiri. Jadi protein adalah 17 kilojoule, karbohidrat 17 kilojoule, lemak pula 38 kilojoule. Dapat? Untuk tips nak jawab soalan dan formula untuk pengiraan penuh bagi nilai tenaga ni, awak kena ingat yang ini tau.
EP per 100 darab dengan nilai tenaga, iaitu nilai tenaga nutrien yang 3 tu lah. Protein, karbohidrat, lemak dalam bentuk gram. Lepas tu kita kena darab dengan kJ nutrien makanan tersebut. Maksudnya kilojoule untuk karbohidrat 17 kilojoule. Kilojoule untuk protein 17 kilojoule. Kilojoule untuk lemak 38 kilojoule. Jadi sama dengan jawapan tu mesti dalam kilojoule. Okey, saya nak awak take note dulu yang poin-poin saya bagi. Satu, tentang kenal pasti berat. Kedua, tentang EP sama ada 100 ataupun kurang 100. Yang ketiga, kena ingat 3 nutrien yang kita kena tahu iaitu karbohidrat, lemak dengan protein dan juga kilojoule bagi nutrien tersebut atau iaitu karbohidrat mesti 17, lemak mesti 38 dan protein mesti 17 kilojoule. Kilojoule tu penting, kena ingat. K kecil, J besar. K kecil, J besar. Okay? Kilojoule. Dan formula untuk pengiraan penuh bagi nilai. Okey, untuk contoh yang pertama, kita baca betul-betul, kita baca sama-sama. Nilai tenaga bagi 100 belimbing manis iaitu 100 gram. Okey, EP bagi belimbing manis ialah 100 gram. Jadi soalan dia kirakan 100 gram belimbing manis yang mengandungi 5.0 untuk karbohidrat, 0.7 untuk protein dan 0.1 untuk lemak. So kita kena gariskan yang penting iaitu 100 gram. Iaitu dia punya berat belimbing dan EP dia adalah 100. Kita dah dapat dah dua benda, betul? Okey, kita pergi buat pengiraan seterusnya. Okey, untuk contoh yang pertama, kita baca. Baiklah, EP. Kita dah dapat berat makanan dia 100 gram. Dan EP dia sama dengan 100%. Jadi kita kena kira tak EP dia ni? Pandai. Pandai dan pandai. Tak perlu kira sebab dia EP dia 100%. Jadi kita terus ikut formula penuh iaitu EP per 100 darab dengan nutrien dalam nilai tenaga makanan iaitu dalam gram darab dengan kilojoule nutrien dalam kJ. So jawapan dia mesti dalam kJ juga. So sama lah dengan ni. Okay, karbohidrat dia 5.0. Jadi kita buat EP per 100, 100 per 100 darab dengan ni. Dia punya ni. Apa ni? Karbohidrat kan? Okay, 5.0 G darab dengan kilojoule dia. 17 kilojoule. Sama juga dengan protein. Kita buat benda yang sama juga untuk lemak. Dan lepas tu kita dah dapat jawapan untuk ketiga-tiganya ni. Kita perlu tambah semua nilai tenaga supaya kita dapat tahu dalam sebuah belimbing manis itu mempunyai berapa nilai tenaga dia sebenarnya. Jadi kita kena tambah karbohidrat, protein dan lemak untuk dapatkan nilai tersebut. So kita tambah semua, kita dapat 100.7 kilojoule. Baiklah, EP. Kita dah dapat berat makanan dia 100. Okey, untuk contoh nombor 2 ni, dia lain sikit daripada yang pertama. Sebabnya dia ada sesuatu yang kita akan lihat nanti. Iaitu kira nilai tenaga bagi 100 gram betik. Okey, dia dah bagi tahu tak betik ni adalah 100 gram. Jadi EP betik adalah 73. Nampak tak? Nampak tak anak-anak? 73 EP dia. Jadi dia nak kita kirakan 100 gram EP betik yang mengandungi 7.1 karbohidrat, 1.5 protein dan 0.1 lemak. Jom kita kira sama-sama. Kita dah dapat berat betik 100, EP dia 73%. Okey, untuk contoh nombor 2 ni, dia lain. Okey, baiklah. Kita letak dulu berat makanan dia dengan EP dia. Okey, kita dah dapat berat makanan dan EP dia. Kita perlu buat pengiraan sebabnya EP dia kurang daripada 100. Jadi kalau EP kurang daripada 100, kena ingat formula EP per 100 darab dengan berat makanan. Jadi 73 per 100 darab dengan 100 gram, awak akan dapat 73 gram dan itu adalah EP baharu anda. Kita tak perlu pun guna EP yang lama ni. Samalah cikgu. Ya, betul sama. Tapi kita perlu pakai EP yang
baharu. Boleh anak-anak? Okey, setelah kita buat EP baharu, barulah kita kira nilai tenaga ni seperti mana soalan nombor 1. Dah dapat jawapan, kita perlu tambahkan semua nilai tenaga dan kita akan dapat jawapan dia. Cikgu, kenapa ada bulat ni? Okey, bila kita tambahkan semua, kita akan dapat 109.499 kg. Okey, tengok ni. Untuk jawapan seterusnya, kita perlu bundarkan 2 titik perpuluhan untuk jawapan ni. Sekarang ni jawapan dia dah 4 titik perpuluhan, betul? 3 titik perpuluhan. Maafkan saya. Okey, jadi kita kena kira dapatkan 2 titik perpuluhan. Jadi awak tengok dekat sini, bulatan yang saya buat ni, ini adalah titik yang kedua. So kita tengok dekat nombor 9. 9 besar betul? 9 besar tambah dekat 9 sini sepatutnya jadi 10. 10 pun besar juga. So kena pindah dekat sebelah. So 5 lah dia. So jawapan dia adalah 109.50 kilojoule. Baik, boleh? Okey. Okey, baiklah. Kita pergi kepada soalan yang terakhir. Soalan ni agak special sebab biasanya soalan pertama tu tadi dekat bahagian A adalah. Soalan nombor 2 pun sama. Bahagian A adalah juga. Okey. Dan ni biasanya keluar kat soalan nombor 3 ni. Soalan nombor 3 ni biasanya bahagian B yang keluar dekat dalam kertas SRT. Okey, soalan dia, kira nilai tenaga bagi seketul ayam goreng yang 120 gram. Berat dia. Dan EP dia ada 78%. Kirakan nilai tenaga bagi bahagian yang boleh dimakan sahaja. Dengan 100 gram ayam goreng yang mengandungi 3.2 karbohidrat, 20.2 protein dan 17.9 lemak. So kita dah tahu dah ayam goreng ni 120 dia punya berat. EP dia 78. Okay. So awak dah kena kira dah kena mindset dah ada dah benda tu dalam otak awak untuk kita kira seterusnya guna formula apa. Okay, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Baiklah, so awak tengok dekat sini, ni adalah jadual yang awak kena buat untuk soalan soalan bahagian B. Okay, tengok tak cikgu buat jadual tu. Jadi awak kena buat jadual macam ni lah untuk exam. Kenapa kita kena buat jadual ni? Kenapa tak guna macam yang cikgu buat sebelum-sebelum ni, nombor 1, 2, 3. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dalam exam, biasanya dia akan bagi lebih dua daripada nama makanan yang terlibat. Jadi bila buat nombor 1, 2, 3 tu agak makan space lah. Jadi awak buat macam ni lah, buat jadual macam ni. Okay? So buatlah jadual, tulis nama makanan, berat makanan, EP peratus makanan. Lepas tu buat komposisi bagi setiap 100 gram nutrien iaitu karbohidrat, protein dan lemak. Dan last sekali adalah jumlah. Lepas tu fill the blank lah. Nama makanan. So berat makanan 120, EP dia 78. So karbohidrat 3.2, protein 20.2, 17.9 untuk lemak. Jadi macam mana kita nak kira ni? Yang pertama, pandai. Betul. Kita kena kira EP dahulu sebab EP dia kurang daripada 100. Jadi kena ingat formula EP per 100 darab dengan berat makanan. Ingat EP per 100 darab dengan berat makanan. Okey. So EP dia 78 per 100 darab dengan 120 gram iaitu berat makanan ayam goreng. So kira semua kita akan dapat 93.9. Nampak cikgu highlight? Okey, itu adalah EP yang baharu. Jadi kita kena pangkah EP yang lama, pangkah berat makanan yang lama. Kita kena guna EP yang baharu yang cikgu telah highlight tu. Jadi kita tengok kepada karbohidrat, protein dan lemak. Kita nak buat pengiraan. Ingat lagi tak pengiraan dia? Okey, kita ingatkan sama-sama. EP per 100 darab dengan nilai betul. Nilai karbohidrat, protein, lemak. Lepas tu darab dengan kilojoule nutrien tersebut. Protein, karbohidrat dan
lemak. So kita kiralah 93.6% darab dengan 3.2 gram darab dengan 17 kilojoule. Sama juga dengan protein. Kita dapat jawapan ni. Okey, dah dapat jawapan karbohidrat, protein, lemak. Awak tengok kat sini kan? Awak kena kirakan jumlah ketiga-tiga dia tu. Okey? Dah kira ketiga-tiga jumlah, awak akan dapat 1009.008. 008 lah, 3 titik perpuluhan. Jadi kita kena buat pandai. Kita kena bundarkan kepada 2 titik perpuluhan. Okey, nampak cikgu tandakan kosong tu dengan bulatan merah. Jadi 2 tu, dia 2 titik perpuluhan. So, tengok kat sebelah besar ke tak? 8 tu besar ke tak? Besar. Jadi besar kena tambah 1 lah dekat kosong tu. So jawapan dia adalah 1009.01 kg. Baik anak-anak, kat sini cikgu nak terangkan sedikit. Jika anda mengira komposisi nutrien tu tersebut dapat 4 titik perpuluhan, awak ambil je. Contohlah 50.9184. Ambil je dekat dalam tu. Tapi kalau dia lebih daripada 4 titik, awak ambil 4 titik sahaja cukup. Okey? Sama juga awak tambahkan semua, awak dapat lebih daripada 3 titik. Contoh 4 titik perpuluhan. Awak tulis je semua. Tapi awak buat jawapan yang seterusnya dalam 2 titik perpuluhan. Macam cikgu tunjukkan ni. Boleh ya? Bagus. Baiklah. Are you ready for the next slide? Slide seterusnya, kita akan buat sedikit latihan pengukuhan supaya cikgu dapat lihat anda faham ke tidak. Baiklah, so awak tengok dekat sini, ni ada. Okey, ini latihan yang ringkas. Biasanya keluar dekat soalan bahagian A. Okey. Darjah 2 menunjukkan maklumat nilai komposisi nutrien yang terkandung dalam makanan sandwich tuna iaitu protein 20.2, lemak 41.8, karbohidrat 355.3 kg. Okey. Dan dia perlu kira dalam EP. Awak nampak tak? Protein je dia ada bagi gram. Tapi lemak, karbohidrat dia dah kirakan kg dia berapa. Jangan keliru ya. Okey. Hitung nilai tenaga bagi protein. Jadi kita perlu kira protein sahaja. Jangan tengok yang lain. Tahu? Okey. Cuba awak kira awak dapat berapa. Cikgu tunggu awak. Okey. Jangan lupa EP 100% tak. Ting 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 ting. So ini adalah jawapannya. Siapa yang dapat jawab? Tania, anda menjawab dengan betul. So awak kena keluarkan berat makanan dia 100, EP dia 100%, jadi tak perlu kira EP. Betul. Dan protein dia, protein adalah 0.7 gram. Jadi EP per 100 darab dengan nutrien protein darab dengan kilojoule protein. So 100 per 100 darab dengan 20.2 darab dengan 17 kilojoule. So jawapan dia 343.4 kilojoule. Tahniah kepada yang betul. Siapa yang salah buat baik semula. Ting ting ting. Okeylah anak-anak, kita dah sampai kepada pengakhiran cerita. Okey. Berakhir sudah. Okey, kita nak recall back balik apa yang telah kita belajar dalam pengiraan ni. Yang pertama, anda kena tahu iaitu kena pasti berat makanan dalam bentuk gram. Yang kedua, kena pasti peratus EP sama ada 100% ataupun kurang daripada 100. Jika dia sama atau dia dalam 100%, anda tidak perlu mengira. Tapi jika dia kurang daripada 100, anda perlu mengira dengan formula yang cikgu telah berikan iaitu EP per 100 darab dengan berat makanan dalam gram. Rasa? Okey, dalam gram lah. Dapat jawapan dalam gram. Next, 3 nutrien yang terlibat iaitu protein, karbohidrat, lemak.
Dan 3 juga kilojoule nutrien yang terlibat iaitu protein 17 kilojoule, karbohidrat 17 kilojoule, lemak 38 kilojoule. Dan last sekali adalah formula pengiraan penuh iaitu EP/100 darab dengan nilai tenaga nutrien iaitu karbohidrat, protein dan lemak dalam bentuk gram. Dan darat lagi dengan kilojoule nutrien makanan iaitu 17, 17, 38. Ingat karbohidrat, protein, lemak 17, 17, 38. Dan kilojoule mesti dalam bentuk K kecil, J besar. Jangan salah. Biasanya student akan salah dekat part unit. Bila unit salah, kita tak dapat bagi markah penuh. Sayang tau. Jadi, sayangilah markah anda. Okey. Okeylah anak-anak. Kita dah sampai kepada baiklah, terima kasih kepada semua student yang memberi attention yang 100% itu. Baiklah, sedikit mutiara kata daripada Teacher Is kepada anak-anak murid saya. Pendidikan adalah senjata yang paling bahaya di dunia. Kerana pendidikanlah anda dapat mengubah dunia. Bukan saya yang kata, tapi Nelson Mandela yang kata. Jadi, anda mampu mengubahnya. See you soon. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih kepada semua student yang memberi attention yang